Assalamualaikum. Hai, Biologi tingkatan 4, subtopik 9.1 dan 9.2. Hari ini kita akan fokus kepada struktur dan jenis pencernaan yang berlaku dalam badan kita. Jom. Sistem pencernaan manusia ni bermula dari kelenjar air liur di mulut. Kemudian, makanan turun melalui tiub esofagus, masuk ke dalam perut, lalu bersambung ke bahagian duodenum dan usus kecil sehinggalah berakhir di usus besar. Proses pencernaan terbahagi kepada dua jenis, iaitu pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Pencernaan fizikal ni apa ya? Bayangkan awak guna tukul untuk pecahkan batu besar jadi serpihan kecil. Pencernaan fizikal adalah pemecahan mekanikal makanan melalui proses pengunyahan di mulut dan pergerakan peristalsis. Pencernaan kimia pula? Pencernaan kimia ni macam magic tau. Pencernaan kimia adalah proses penguraian molekul kompleks kepada molekul yang jauh lebih ringkas dengan bantuan hero kita iaitu tindakan enzim. Pengembaraan pencernaan ni bermula di mulut. Bila awak makan karbohidrat macam nasi, kelenjar air liur akan merembeskan enzim amylase air liur. Enzim ni sangat cekap kerana enzim ini menghidrolisis atau memecahkan kanji ataupun nasi tadi dan air menjadi gula yang dipanggil maltosa. Sebab itulah kalau awak punya nasi lama-lama, perlahan-lahan akan rasa macam manis sikit dalam mulut tu. Seterusnya, makanan turun ke stesen kedua iaitu perut. Perut adalah tempat yang special untuk pencernaan protein, macam ayam atau daging. Sel dinding perut kita akan merembeskan enzim protease yang dipanggil pepsin. Tapi pepsin ni dia ada demand sikit. Pepsin perlukan medium berasid untuk berfungsi secara optimum. Jadi, asid hidroklorik dirembeskan untuk sediakan persekitaran berasid tu, membolehkan pepsin memecahkan protein dan air menjadi polipeptida. Okey, bila makanan melepasi perut dan masuk ke bahagian duodenum, ada dua organ pembantu penting yang akan masuk campur. Yang pertama, hati. Hati ni akan menghasilkan hempedu. Ingat ya, hempedu ni bukan enzim. Tugasnya mengimulsikan lipid iaitu lemak yang besar kepada titisan kecil. Organ kedua ialah pankreas. Pankreas akan merembeskan jus pankreas yang membawakan 3 enzim utama iaitu amylase, trypsin dan lipase. Okey, sekarang makanan berada di usus kecil dan semua benda mesti dihancurkan sampai jadi molekul paling halus. So, 3 skuad enzim pankreas akan mulakan kerja. Enzim pertama adalah amylase yang akan sambung memecahkan kanji dan air kepada maltosa. Enzim kedua, trypsin yang akan pecahkan polipeptida dan air kepada peptida. Enzim yang ketiga, lipase yang akan pecahkan titisan lipid dan air kepada asid lemak dan gliserol. Kemudian, skuad enzim usus pula akan buat kerja sentuhan yang terakhir iaitu finishing. Enzim maltase, sucrase dan lactase akan pecahkan semua jenis gula kompleks iaitu maltosa, sukrosa dan laktosa menjadi gula paling ringkas iaitu glukosa beserta fruktosa dan galaktosa. Enzim eripsin pula akan menghabiskan kerja memecahkan peptida kepada asid amino. Asid amino ni unit paling asas bagi protein. Jadi, secara ringkasnya, pencernaan kanji bermula di mulut menjadi maltosa. Protein mula dicerna di perut menjadi polipeptida. Manakala di duodenum, barulah lipid diemulsikan. Akhir sekali,
Di usus kecil, proses pencernaan dilengkapkan sepenuhnya di mana semua bahan kompleks diurai menjadi bentuk teringkas. Jom kita uji minda. Soalan 1, nyatakan 2 jenis pencernaan yang berlaku di mulut. Jawapannya, pencernaan fizikal iaitu melalui pengunyahan gigi dan pencernaan kimia iaitu melalui tindakan enzim amilis. Soalan kedua, jelaskan mengapa perut memerlukan persekitaran yang beresid. Jawapannya, asid hidroklorik kan pH-nya rendah. So, asid hidroklorik menyediakan pH yang rendah tapi optimum atau sesuai untuk enzim pepsin bertindak. Dan dalam masa yang sama, asid hidroklorik ni memberhentikan tindakan enzim amylase air liur yang turun dari mulut tadi. Soalan kebat. Sekiranya undi hempedu seseorang tu dibuang, apa kesan terhadap pencernaan ayam goreng contohnya, iaitu makanan berlemak yang dimakan? Jawapannya, pencernaan lipid akan menjadi sangat perlahan. Ini kerana tiada hempedu dihasilkan untuk mengemulsikan lemak menjadi titisan kecil, sekaligus menyebabkan luas permukaan untuk enzim lipase bertindak ke atas lemak tersebut berkurang secara drastik. Hebat kan sistem pencernaan yang wujud dalam badan kita ni? Semuanya diatur dengan sangat teliti. So, kunyah makanan tu elok-elok tau. Hargai kesihatan usus kita. Okay everybody, that's all for now. Thank you.